Just nice abang polisi. Bang tumpang lalu bang. Bang tumpang lalu. Saya apa ni tak grip lagi. Belum cukup panas. Cik. Acah sembang macam kait tayar berguna je. Woohoo! So guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Yui Senpai. Hari ni hari yang baik, cuaca yang baik. Agak baik lah. Dia tak panas sangat, dia tak mendung sangat. Tapi aku dapat tengok dia macam jerebu-jerebu sikit. Aku risau juga ni, takut wind noise aku ni. Aduh, aku rasa aku dah kena tukar helmet lah. Helmet lebih kedap sikit udara. Sebab aku sih dapat rasa yang mic aku ni dah cantik lah dia punya position. Letak pada helmet selit-selit kan. Tapi buatkan aku rasa macam kurang sikit bila aku dengar waktu editing kan. Dia mesti ada rasa bunyi angin, bunyi statik tu kan. Aku nak kena setting kasi baik lagi kan. Sebab aku rasa dari segi visual, video quality ni dah okey lah. Aku dah suka lah. Aku pun dah pakai setting yang baru. Aku lebih suka dengan setting yang Rocksteady ni aku turn off. Tapi ada masa ni aku suka ke Rocksteady ni turn on. Sebab dia ada stabilization sikit. Tapi aku saja nak try and error lah orang kata kan. Oh, ni sound good. Lepas aku dah puas adjust sana sini, setting tukar sana sini kan. Aku rasa memang sampai masa lah aku tukar helmet. Sebab problem dia memang datang daripada helmet. Helmet KYT ni dia tak kedap angin sangat lah. So aku rasa mungkin as target SJC Alpha 11 ke kan. Ya Allah, korek bang. So untuk hari ni punya event, bukan event lah, hari ni punya program, aku sebenarnya nak breakfast dekat Genting. Tapi aku tak tahu lah, still boleh panggil, still consider breakfast ke tak. Sebab dah pukul 10, sampai sana 10.30. Boleh lah kot, saya nak breakfast lambat. Patut keluar pagi tadi, tapi aduh, berat lah badan. Semalam pun balik lambat lepas layan Mission Impossible. Layan weh Mission Impossible, kau tengok, sini kau tengok. Oh, Main Town, aku tak kat Main Town lah malam. JC Main Town, HLB punya, Hong Leong Bank punya cinema. Oh, epic baik, dia saya macam IMAX lah. Lepas tu aku duduk pula dekat D-Box punya seat. Dia punya bergegaran shaky-shaky tu kan. Aku sebenarnya first time aku try box tu, DB Box tu. Sebab selama ni aku ingatkan waktu aku nak beli tiket tu, aku ingatkan DB Box ni macam satu cinema lain yang tak ramai orang. Lepas tu dia punya screen macam dekat. Itu aku tak pernah terbeli-beli. Tapi member aku cakap DB Box best tu. Sebab dia seat tengah, seat center. Lepas tu dia punya experience lain macam sikit. Ada kerusi yang lain daripada lain lah. Kerusi dia macam elektronik punya kerusi. Bukan kerusi gaming lah. Bukan kerusi gaming, bukan kerusi ergonomik. Tapi dia kerusi shaking-shaking. Yang bergegar punya kerusi. Dia ikut apa movie tu punya reaction lah. Dia macam 4D Max, lebih kurang macam tu lah. Kau dapat rasa sendiri. Waktu tu action tengah berlangsung ataupun ada footage drone tengah fly ke apa kan, kau akan rasa dia punya movement tu. Macam bila drone ambil establishment macam ni kan, lepas tu dia pan ke kiri kan, so kerusikan ke kiri sikit-sikit. Macam tu, kau akan dapat rasa benda tu. Bagi aku nice touch lah. Dia tak over sangat. Dia memang cukup rasa lah. Untuk film action aku rasa yes, memang berbaloi untuk korang beli seat tu. Dalam tu aku boleh review sikit. Tiba buat film review pula kat Jadi Senpai. Tapi aku just nak share je lah apa aku punya pendapat pasal cerita Mission Impossible ni. So roughly Mission Impossible ni berkisarkan pasal Tom Cruise ni watak utama daripada Mission Impossible lama-lama tu kan. Yang aku tak layan sangat lah. Aku tak follow sangat. Bukan tak layan, tak follow sangat. Tapi aku boleh kata yang previous ni, yang Part 1 punya ni, yang keluar tahun 2023 ke, tak silap aku. Dia berkisarkan pasal Tom Cruise ni, dia ada satu kunci ni. Kunci ni yang ada satu program AI. AI lah, senang cakap bahasa mudah dia untuk orang faham. AI ni akan menguasai dunia. So sebelum AI menguasai dunia ni, Tom Cruise ni, which is Ethan lah. Ethan, dia kena ambil kunci
dan ada macam black box ke apa tak nama box tu kan. So dia nak kena ambil, nak kena transfer sebelum AI dapat full control dekat program tu, dekat sistem tu sendiri. Sebab once kalau AI dapat control, dia akan take over semua. Dan sistem nuklear, sistem apa semua, bahasa mudah dia sistem nuklear lah. Nuklear ni macam korang tahu, nuklear ni memang semua negara berperang nak ada nuklear kan. Sebab once kalau kau ada nuklear tu melambangkan orang punya negara tu powerful. Wow, dalam terowong lah Bila Ethan ni ditugaskan oleh CIA untuk ambil kunci tu untuk bagi kat US government ni nak kunci tu supaya dia boleh, dia macam dia kata kalau kau dapat kunci tu kan, kau negara paling power lah. Macam tu. So kau ada that power untuk rule the world. Macam tu. So Ethan ni dia baik lah. Biasalah dia bukan villain kan. Dia main karakter cerita tu. Of course dia baik. Dia baik, so dia kunci tu dia pegang. Tapi itu part 1 punya dia dapat kunci lah. Yang part 2 ni ada daripada previous punya part 1 punya Mission Impossible. Dalam kapal selam tu dia ada satu box tu yang dia kena ambil. So Mission Impossible dia nak ambil tu dulu. First time. Bukan first time lah, first sequel dia. Itu ni nak kena ambil satu box macam black box lah. Bahasa mudah dia black box lah tu, faham lah. Black box pasal kapal tu, yang AI, sistem AI tu ada kat situ je, yang tenggelam dah karam beratus tahun lah macam tu lah, daripada Rusia kan. So macam-macam action ditunjuk, memang fully action pack, dengan buat kau rasa apa, geresah semua ada. Memang kau rasa macam serius lah, betul ni. Tapi secara logik je aku tengok cerita tu, yang part kapal selam tu memang tak logik Anzong lah. Apa benda je pada manusia boleh adapt dengan suhu yang betul-betul dalam. Kau bayangkanlah submarine bukannya atas laut je boleh, surface laut dia duduk, dia betul-betul bawah laut dia duduk. So kau bayangkan Ethan tu, dia tak pakai suit selam dia buka lah. Dia pakai lah masa selam, tapi adalah beberapa kata apa, benda yang terjadi dekat dalam movie tu lah, waktu dia nak ambil box tu dekat kapal selam Rusia tu kan. Lepas tu yang tak payah belanya dengan aku tengok torpedo yang dekat Rusia punya kapal selam tu kan, lama punya kan. Dia macam aktif lagi lah sebenarnya. Dia masih boleh meletup, tapi tak pasal letup dah berlanggar sana sini. Dia buat kau rasa macam sikit lagi, tapi tak edit. Dia bagi kau that full adrenaline rush tu, tapi kau dapat rasa kan benda tu macam tak logik lama-lama. Lagi bila dia buka dia punya apa, swimming suit tu untuk selam tu, yang teknologi dia yang paling power lah. Kira swimming suit dia boleh tahan tu, boleh tahan ni, ada sistem tu, ada sistem ni, autopilot bagai semua tu kan. Last kali dia nak dah dapat box tu, nak naik tu, dia terpaksa buka dia punya apa, suit tu tau. So dia macam shaking gegas sebab sejuk mat. Bawah laut siapa tak sejuk, memang sejuk lah dasar laut. Tapi dia nak sampai naik atas lah. Sebab masa tu sequel pertama, of course dia survive. Kalau tak survive dah habis lah cerita tu kan. Tak best lah. So dia survive untuk yang action pertama. Bas ni buat aku risau lah mat. Main break pula kau. Pecah. Lepas tu masuklah pula dekat sequel kedua. Sequel kedua dia bom lah, ada bom. Kawan dia ni semua adalah, aku tak nak lah spoil untuk korang kan. Yang mana belum tengok korang kena pergi tengok lah. Tapi memang best lah. Dengan dia campur lagi sebab cerita Tom Cruise kan. Tom Cruise punya production. Of course lah, dia buat gempa kan. Aku dah nampak dah, dia cuba selit-selitkan action dari bawah laut, darat sampai lah dekat udara. Cumanya dekat action atas udara tu memang lagi tak logik lah, dengan G-force semua tu kan. Dia boleh, kau bayangkan lah, dia berhuyung-hayang dekat atas kapal terbang selama mat. tak jatuh tak apa, memang melekat je dia dekat badan dia, dekat kapal tu kan. Ada je trik-trik dia. Aku macam bapak kalau fikir balik memang tak logik lah. Memang tak logik. Memang kalau aku tu sequel pertama tu kapal selam aku dah mati lah aku rasa. Even pun aku pun cakap dia macam cerita Tamil. Macam hero Tamil yang tak logik lah, banyak tak logik. Tapi still best sebab dia punya tak logik tu dia selitkan dengan action yang memang nampak realistik. Realistik tu keyword dia. Exit pada tu gombak. Harap tak ada roadblock lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dulu mas misyagun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wah, dengan right. Naik genting ke bang? Alamak, ni ikut jalan dalam setahu aku ni. Aku tak nak ikut jalan dalam.
roadblock sini. Alhamdulillah tak ada roadblock. Oh, alhamdulillah tak ada roadblock hari ni. Hari yang sangat-sangat baik. Wow, ZX25R bro. Aku macam nampak ZX25R tadi. Anyway, aku naik genting ni dengan wife aku. Nak bawa dia makan angin di atas. Orang-orang depan tu ada fotografer. Fotografer yang macam biasa je lah kan. Aku sepanjang naik genting tak pernah lagi tercapture. Sebab apa? Sebab aku jarang naik genting. Jarang sangat-sangat lah naik genting. Ni baru ada masa, baru ada kerajinan tu, naiklah genting. Wah, ada Lambo mat. Gangan Lambo. Walau ramai gila nak naik genting hari ni. Boleh macam saya orang So kita sambung balik yang tadi punya cerita tadi. Pasal Tamil lah. Cerita kalau kau tengok lah, kalau kau perasan cerita Tamil Hindustan ni, dia memang gempak tu gempak dah. Tapi dia punya realistik tu memang zero lah. Memang tak realistik langsung. So cerita Mission Impossible semalam, dia malah tak logik tapi still realistik. Macam mana aku cakap Wow brother, bahaya brother. Wah, orang asli tu. Wow, jalan basah. Menyeramkan. Aku bawa wife aku ni, so kena slow and steady lah. Walau tu bawa layan touring. Oh, laju brother. Santai sikit bang. Boleh kejar je bang. Tak boleh lah, aku tak berani nak bawa laju sebab ada wife aku. Kalau aku seorang, aku memang lenjan je lah kan. Walaupun aku bukan jiwa kelajuan, tapi jalan clear macam ni kan, sedap macam ni, memang tekan je lah. Habis tak apa, safety first. Dari segi dia punya cinematography, memang aku suka tau sebenarnya. Aku suka dengan cara penyampaian dia. Sebab dia buat kau rasa macam Mission Impossible yang dulu tu still ada sikit dia punya spice rencana ratus dia daripada Final Destination pula bukan. Daripada Mission Impossible lama-lama dulu tu still ada. Even dia pun pakai soundtrack yang still sama, cuma dia ada buat perubahan, dia ada buat enhancement sikit lah. Pasal dia punya music lagu tu kan, music background tu dia pakai music yang tang. Tu sampai dalam sekolah tu macam bapa style macam macam tu. So bagi aku, dia mengambil memori lah. Waktu kau budak-budak tu tengok Mission Impossible lama kan, still ada that shots, that music, that feeling tu ada tau. Dia punya shot memang cantik. Cumanya aku macam tak expect lah dia tak ada that drone shot. Sebab macam kau tahu lah, filem-filem sekarang memang, ya zaman sekarang pun memang dah ada that banyak menggunakan drone shot. Drone shot, FPV shot, benda-benda yang tu nampak lebih dynamic korang punya filem, korang punya video tu. So aku macam tak nampak sangat lah. Drone shot tak banyak sangat, FPV punya shot pun macam tak ada lah. So bagi aku, mantap. So bagi aku, bukanlah satu kerugian, cumanya macam alah sayang lah, macam tu. So aku macam mengharapkan that dynamic yang bagi korang macam punchy terus, feeling movie action kan. Ya kau bayangkan kalau dalam kalau dekat atas flight, waktu dengan airborne tu, dekat atas flight, GS, kau mengharapkan dia punya impact lepas keluar movie tu macam bapak puas gila lah. Tu tak ada lah. Aku boleh katakan tak sampai that level. Dia baru rasa macam best lah, layan macam tu. So overall aku boleh bagi dalam 8/10 lah. Apa lagi nak borak tiba-tiba borak pasal filem Korang pergi tengok lah. Aku rasa berbala untuk kat pengoyang. Aku lupa dia orang check aku punya rantai. Aku rasa rantai aku ni macam tak pernah ketat ni. Itu aku perasan, aku ingat dah longgar. Aduh.